Assalamualaikum, apa khabar semua? Hari ini saya nak memperkenalkan kit kecemasan homeopati. Kit kecemasan homeopati ni adalah satu yang sangat-sangat penting untuk seisi keluarga. Jadi apa yang saya sediakan dalam kit kecemasan homeopati ni adalah 30 jenis penawar yang sering kita gunakan di rumah. Okey, nama penawar-penawar ni ada kita tuliskan pada kotak ini, dan pada setiap kit didatangkan bersama dengan sebuah buku panduan. Jadi sekiranya anda membeli, anda kena pastikan ada buku panduan ini duduk dekat dalam kit ni. Jadi harga kit ni adalah RM250. Kalau kita fikirkan RM250 ni macam mahal, sebenarnya tidak, kerana perubatan homeopati ni adalah satu yang sangat lembut dan boleh digunakan untuk seisi keluarga, daripada baby sampailah kepada sesiapa yang orang tua semua. Dia tak kisah. Lepas tu dia tak ada tarikh luputnya. Di dalam kit ini ada 30 penawar homeopati di sini. Jadi kami memberikan nombor pada setiap penawar untuk memudahkan anda mencarinya, ya. Jadi kalau kat sini, kat dalam buku panduan ni kan, nanti semua ada ditulis lah tentang asal usul homeopati kan, tentang cara pengambilan homeopati, dan juga kita ada carta penunjuk penawar. Jadi bila anda nak gunakan ni, anda kena refer pada carta ni. Jadi pada carta ni ada ditulis nama penyakit, nama penawar dan nombor-nombornya. Jadi misalnya anda ada alergi lah. Jadi alergi, dia letak nama penawar, ada 3 penawar yang dicadangkan, iaitu sepia, silika dan ruta. Jadi sepia ni nombor 29, silika ni nombor 30, ruta ni nombor 28. Mari kita tengok. Jadi kita ambil ni sepia nombor 29, silika nombor 30 dan ruta nombor 28. Jadi sebenarnya sekiranya seseorang itu alergi, dia boleh memilih antara satu. Bukan dia menggunakan ketiga-tiga ni. Dia boleh memilih antara satu. Jadi macam mana kita nak tahu mana satu yang sesuai? Maka kita tengoklah nombor 28. Ada penerangan pada nombor 28. 28 ni ruta, ya. Kita tengok di sini ruta. Kalau kita ada gatal-gatal, merah, melarat bila basah, ataupun kita kena urtikaria sehingga kan bengkak-bengkak alergi, atau kita ada gelembung air di kulit yang tepi-tepinya merah, ataupun biji-biji gatal berwarna merah dan terdapat air di tengahnya. Itu kalau ruta nombor 28. Bagaimana pula silika? Jadi mungkin anda tengok, aku ni alergi tapi tak ada macam ruta pula kan. Tapi alergi tu jadi macam mana? Kulitnya itu penyakit kulit bernanah, lambat sembuh, maka kita gunakan yang nombor 30 ni. Kita pula boleh gunakan silika ni bila ada bisul yang lambat pecah, ataupun yang gatal-gatal tadi, bengkak tadi, bernanah-nanah dan lambat pulih, serta kita ada ulcer yang lambat pulih. Jadi kita tengok mana satu sesuai. Yang 28, nombor 28 sesuai ke, nombor 30 sesuai ke, atau nombor 29? Kalau 29, alergi macam mana? Lepas saja kita makan sotong atau kita makan makanan laut, mulalah kita gatal-gatal. Jadi bukan saja gatal-gatal lepas kita makan seafood tu, kita juga gatal tu dipelipat-pelipat. Maknanya digatal dekat pelipat-pelipat, berkeping-keping. Jadi kita yang buat keputusan mana satu yang sesuai untuk kita. Kalau ada bintik-bintik dengan cecair di dalamnya, kita pakai ruta nombor 28. Tapi kalau bernanah, kita pakai silika yang nombor 30. Ataupun kalau gatal itu berkeping-keping pada pelipat-pelipat, kita pakai nombor 29. Jadi saya harap anda faham cara menggunakan ini. Dalam kit ini memberi manfaat yang sangat banyak kepada keluarga, kerana dia adalah untuk penyakit-penyakit biasa. Untuk demam, sesama, sakit perut, sakit telinga, sakit gigi, meragam, kalau ada bisul, ada nanah, macam-macam lah. Jadi dia adalah untuk penyakit biasa. Sebab kadang-kadang bila macam penyakit-penyakit biasa ni, kalau kita pergi ke farmasi pun, kita hanya akan membeli ubat tahan sakit saja. Berbeza dengan homeopati, dia ada penawar-penawar yang spesifik. Jadi anda tak perlu risau lah. Kalau batuk, ada 2-3 jenis penawar untuk masalah batuk. Misalnya batuk yang berkahak, kita gunakan iPad. Batuk yang kering, kita gunakan Bryonia. Atau batuk juga kita boleh gunakan Drosera. Kita mesti faham penjagaan homeopati ni. Anda tahu tak, anda perlu menjaga ubat homeopati dengan baik.
Kerana apa? Kerana jika anda tak jaga ubat homeopati anda dengan baik, ubat homeopati anda kemungkinan akan rosak. Sebenarnya ubat homeopati ni adalah energy of substance. Maknanya dia adalah tenaga ubat. Ubat-ubat tenaga ni perlu kita jaga daripada bau-bauan yang terlampau wangi atau bau-bauan yang terlampau busuk. Penjagaan yang kedua pula, kit homeopati ni anda kena pastikan anda simpan di tempat yang jauh daripada bahan-bahan elektrik. Misalnya janganlah letak kit homeopati ni dekat dalam peti ais atau dah letak dekat atas TV, tak dekat tempat-tempat yang elektrik ada aliran elektrik yang kuat. Letak saja di almari, dekat pada almari yang biasa, letak dekat dapur, almari dapur ke atau almari di mana-mana, di ruang tamu ke apa kan, supaya tidak ada tenaga yang lebih kuat merosakkan homeopati. Begitu juga penawar homeopati ni kalau anda bawa keluar, janganlah letak lama-lama dekat dalam kereta. Jadi kerana simbahan matahari, cahaya matahari yang kuat juga boleh merosakkan homeopati. Sekiranya rumah anda tu keadaannya lembap, jadi ubat homeopati tu kemungkinan akan rosak juga kalau dengan kelembapan yang tinggi. Anda kena pastikan ubat-ubat homeopati ni anda buat sekasyen. Ini kita panggil sekasyen. Anda goncang-goncangkan botol ubat. Setiap bulan goncangkanlah. Ada orang kata tak mau goncang satu-satu, boleh tak kalau nak goncang banyak-banyak? Nak goncang macam ni. Bukan tak boleh nak goncang macam ni. Tapi kalau goncang satu-satu adalah lebih bagus. Nampak? Bila kita goncang, globus dia tu kan bergerak kan? Pergerakan itu adalah lebih baik kerana bila ada pergerakan, maknanya ada tenaga yang sedang bergerak. Ada yang bertanya, penawar homeopati ni ada tarikh luput tak? Sebenarnya, penawar tenaga dia tidak ada tarikh luput kerana setiap tenaga itu tidak boleh dimusnahkan, tetapi dia boleh berpindah-pindah dan dia boleh merunduk. Macam saya kata tadi, apabila ada tenaga yang lebih kuat pada dia pun duduk dan diam. Dia tak bekerja. Macam tu. Tetapi apabila kita goncangkan dia, bila kita buat sekasyen, maka tenaga tu akan dapat dipulihkan kembali. Jadi kalau kita tengok globus yang kita gunakan tu, sebab tu kita kena buat sekasyen supaya dia tidak dirosakkan oleh benda-benda yang mungkin lalu lalang kat tempat kita tu. Antaranya geopathic stressor lah. Rumah-rumah yang ada geopathic stressor, yang ada gangguan jalan elektrikal yang bocor atau apa, mungkin akan merosakkan tenaga homeopati itu sendiri. Tetapi dia masih boleh digunakan sekiranya ubat tu tidak rosak, tidak cair. Maknanya kalau dah terkena air, dah nampak dah rosak betul-betul, kita buanglah. Tapi sebenarnya kalau kita jaga betul-betul dalam kotak ini, kita jaga letak pada tempat yang elok, dia tidak akan rosak. Biasanya dalam 10 tahun kita masih boleh menggunakan kit ini tanpa dia menjadi rosak, kerana dia adalah penawar tenaga dan tenaga itu tidak boleh dimusnahkan. Mana cara untuk anda nak mula makan ubat homeopati? Okey, jadi ubat homeopati ni dia bentuknya bulat-bulat macam ini kan? Okey, bila anda nak makan, nombor satu anda goncangkan botol. Okey, anda goncang-goncangkan botol kerana homeopati adalah ubat tenaga. Kemudian anda ambil 3 atau 4 biji, letak pada penutup dan terus letak dekat lidah anda dan anda hisap. Bila dah anda hisap tu, pastikan mulut anda tu bersih. Sebab homeopati dia mesti mulut yang bersih. Sebab itu kalau kita selalu dengar orang kata kalau makan ubat homeopati ni kan tak boleh minum kopi. Sebenarnya bukan anda tak boleh minum kopi, tetapi ketika anda minum kopi, bau kopi tu sangat kuat dekat dalam mulut anda. Jadinya nanti kalau anda makan ubat homeopati, tenaganya itu telah direncatkan oleh bauan kopi yang kuat itu. Jadi sebab itu sangat disarankan kita makan ubat homeopati ni sebelum kita makan. Kalau kita memang ada makanan kat dalam mulut kita, kita berkumur-kumur sikit supaya mulut kita tu bersih. Ubat homeopati ni ada yang letak di bawah lidah kerana pada bawah lidah kita ada banyak kapilari darah yang terus sahaja masuk ke dalam kapilari darah kita, tidak perlu masuk dekat dalam perut kita. Apabila kita nak gunakan penawar homeopati ni, katalah kita ni anak kita demam panas sangat, kita boleh gunakan setiap 10 minit. Kata dia demam panas sangat, kan setiap 10 minit kita kasih dia sampai 9 kali. Tetapi kalau demam tu biasa kan, okey, demam biasa, dia masih boleh okey, lagi boleh jalan-jalan lagi, cuma badan dia panas, kita ambil 3 biji 3 kali sehari atau 3 biji 4 kali sehari. Dia kena tengok bagaimana keadaan seseorang tu. Kalau sakit perut lah, kata misalnya sakit perut sangat, boleh saja 5 minit sekali pun boleh. Kita kasih maksimum 9 kali, lepas tu rest lah ya. Rest, kemudian biarkan vital force kita, biarkan badan kita punya immunity bergerak sendiri untuk memulihkan.
Penawar homeopati juga sangat sesuai untuk wanita hamil, ya. Kerana apabila wanita hamil, dia tak boleh nak ambil drugs. Katalah dia sakit kepala ke, tak bagus dah kalau dia ambil ubat untuk sakit kepala, mungkin ada side effect. Dengan homeopati, dia tidak ada langsung side effect. Jadi kalau kata misalnya seorang ibu mengandung tu dia sakit kepala ataupun dia muntah-muntah ke, dia boleh ambil sekerap 10 minit tanpa ada apa-apa mudarat kepada dirinya. Ada pertanyaan juga yang ditanya, macam mana kalau saya ada 2-3 penyakit sekali dan saya nak gunakan ubat homeopati ni lebih pada satu? Anda kena hisap habiskan yang pertama, kemudian baru ambil yang kedua. Bukan ambil ubat nombor 1, nombor 7, nombor 9, lepas tu terus masuk ke dalam mulut. Tak. Di rumah yang ada bayi kecil. Jadi kalau untuk baby, kita nak bagi baby makan, ambil 3 biji itu, pecahkan dan masuk dalam air. Kita masuk dalam syringe tu, dia jadi 1 dos. Gitu. Jadi tak ada masalah, ya.